Hai, hari ni kita orang nak pergi somewhere. Tapi kita nak pergi dekat Kyra first sebab dia kata dia nak drive. Sedar-sedar je dah sampai dekat TRX. Punyalah laju dia bawa. Sebenarnya today kami nak pergi buat spec dekat Owndays, brand ni from Tokyo, Japan. Eyewear dekat sini memang perfect lah untuk bentuk muka Asian. Okay, let's go. Kita orang nak pilih from Owndays Snap Collection. Banyak betul option. I sampai tak tahu nak ambil yang mana satu. Yang nice about this spec, dia ada clip-on lens. Untunglah, dah pilih. I still cannot choose. Dey, help lah me choose. Help lah I choose. Okay. Oh. Ni dia punya base. Lepas clip lens yang gelap ni terus nampak cool. Yeah, I think I'll take this one first. Letak tepi first sebab kita masih indecisive. I'll take this one. Okay, now kita check rabun pula. Dia ni lah yang paling rabun sekali. Punyalah klingi sampai dalam ni pun kita orang masuk sekali. Oh, macam ni cara diorang check vision. Macam best je. Rasa nak bawa balik lah mesin ni. You blind, bro. You blind, Not for real. bro. You blind. What you see, bro? Can I go see your eye, bro? Ayo. Pikir lagi lah. Wow. Macam ni lah doktor. Ush, macam Dr. Strange lah. Now dia kena jalan-jalan untuk test if the lens suit her ke tak. Yang seorang ni menyempat. Nak jugalah. Now my turn pula untuk check mata. Punya rabun boleh tahan juga. Sebab tu lah datang sini buat spek. Bacteria from Kyra. Udah. Lepas tu, I pula jadi Dr. Strange. Kita jalan-jalan. Finally, Nana pula. Ush, tengok apa tu Nana? Follow. Ya. Oh, kacau ya jadi. Oh. Maybe the lights off with panic, you know. Sebab tak boleh cari bacteria picker. Apa tiru-tiru orang cakap ni? Yang ni bukan Dr. Strange. Yang ni dia memang strange. By the way, Owndays tengah ada promotion buy one free one sampai 30 November ni je. Boleh jimat up to 3,000 tau. So, tunggu apa lagi? Meh lah. Kita orang tunggu tak sampai sejam pun. Satu spek 20 minit je tunggu. Dah siap. Punyalah laju. Yang ni I punya. Kitanya tak sabar. Terus pakailah. Yay, spek baru. I have vision now. Nice. Okay, now jom pergi lunch pula. Sajalah test lens dia dekat luar. So nice. Lens dia ni ada 99 UV protection tau. So boleh potong kita punya silau juga. Dah sampai lah. Jom masuk. Kita orang ada spek baru lah. Okay, bye.